Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jadi dalam video ni saya nak berikan sedikit perkongsian lah berkaitan macam mana untuk menjawab soalan-soalan termodinamik jika diberi PV diagram macam ni khususnya. Tapi sebenarnya korang boleh guna juga kalau dalam soalan-soalan yang tak bagi diagram ni pun boleh guna juga. Okey? Sebab konsep ni sama je. Baik. Jadi sebenarnya soalan ni diambil daripada buku Atkins daripada soalan numerical problem 2.1. Jadi korang boleh refer kat situ lah untuk soalan dia. Dan next saya nak berikan tentang solusi dia macam mana. Kita akan cuba jawab soalan A dan juga soalan B. Jadi daripada soalan ni kita nak cuba jawab lah soalan ini. Okey. Jadi untuk soalan ni kita jawab soalan A dululah. Iaitu tentukan temperature pada point 1, 2 dan 3. Okey, jadi benda pertama kita kena buat kalau dapat soalan macam ni ialah kita kena keluarkan semua maklumat yang berkaitan. Okey. Sekejap. Okey, Allah. Keluarkan dahulu semua maklumat. Okey, so jom kita buat sama-sama. Dia minta untuk setiap point kan. Dan dekat PV diagram ni, kita boleh nampak ada point 1, 2, 3. Jadi, apakah kita punya temperature? Dia minta benda tu. Okey, so benda pertama kita kena buat. Okey, daripada PV diagram ni, kita boleh baca dua benda. Iaitu pressure dan juga volume untuk setiap point. Okey, so kita keluarkan maklumat-maklumat yang ada. Dia dah label siap-siap kat situ. Jadi untuk point 1, kita dapat bahawa point untuk yang pertama ialah pressure kat point 1 ialah 1 atm. Sementara volume untuk 1 ialah berapa? 22.44 dm3. Okey, sebenarnya dm3 sama dengan liter. dm3 is same to liter. Ingat Okey, seterusnya point 2. Point yang kedua, kita ada peak pressure dia ialah 1 juga. Dan volume yang kedua kat sini 44.88. Okey, liter juga dm3 sama dengan liter. Dan seterusnya, point yang ketiga sini apa kita ada? Pressure ialah 0.50. Dibaca daripada graf. Sementara volume 3 ialah 44.88 liter juga. Okey, kita baca ke atas apa maklumat yang ada. A sample consisting of 1 mole of perfect gas atom for which CV sama dengan 3/2 R. Tu je dia bagi. Okey. So untuk semua point 1, 2, 3 N adalah sama dengan 1.00 mol. Sementara CV ialah 3.2 R, 3/2 R. R ialah gas constant lah. Jadi inilah maklumat semua yang ada. Okey. So sebenarnya untuk soalan yang berkaitan yang bagi ayat panjang yang tak bagi racan ni pun ada juga maklumat yang ini. So korang kena keluarkan sekali apa maklumat yang ada. Okey. So untuk yang next step dia minta untuk determine pressure. So kita tengoklah apa maklumat yang ada yang bolehkan kita mendapatkan jawapan tersebut. Okey, ni saya bagi soalan 1 dulu yang B nanti. B ni dia spesifik sikit. So soalan A dia bagi apa? Pressure, volume untuk setiap point, lepas tu bagi bilangan mol N. Okey. So daripada ni kita boleh gunalah rumus PV sama dengan nRT. Sebab P dah tahu, V dah tahu, N pun kita tahu dah, R pun 8.314 kan, kita dah tahu dah. So dan seterusnya boleh jumpa untuk mencari T sahaja. Itu yang perlu kita cari. Okey. Sebenarnya ni ideal gas equation. Tapi dia tak mention apa-apa berkaitan dengan soalan sama bahawa dia ialah real gas. So kita cuba assume yang dia ideal gas. Okey. Biasanya untuk thermodynamic macam itulah. Kita assume dia ideal gas melainkan disebut dia bukan. Okey, jadi untuk point 1, okey ni sebenarnya dari laptop saya lah. Kita jumpa bahawa P1 sama dengan 1 atm, V1 22.44 liter, N yang ni. So kita ambil je since minta untuk temperature untuk setiap point. So kita kena ambil je maklumat yang ada. Dan macam saya kata tadi, kita boleh cuba guna PV nRT. Okey. So ini rumus kita. So kita start masukkan. Baik.
P pertama ialah 101 ATM, V ialah 22.44 liter, sama dengan N 1 mol. Saya cakap tadi yang soalan 1 mol. Kemudian R. R ni lah yang saya rasa korang kena be careful sikit. Okay, sebab apa? Kita tengok balik apa itu R. R ialah gas constant. Sekejap, saya rasa better ke? Tak apalah, biarlah. R ialah gas constant dan dia mempunyai beberapa kuantiti. Okay, sebenarnya kita ada dua kuantiti utama lah untuk R, iaitu 8.314 J K ni 1 mol ni 1, ataupun J tu kita boleh pecahkan jadi PA M kuasa 3. Okay, sebab mana saya punya ni sebab Joule ni maksud Joule ni sama je maksud dengan PM M3. Samalah, K ni 1 mol ni 1. Atau kita ada lagi satu kuantiti untuk R, iaitu 0.08206 liter ATM K91 mol 91. Ni pun dah tengok kan. Okay, dia sebenarnya sama je maksud dia dengan yang atas, sama je kuantiti dia, tapi yang beza dia ialah unit. Okay, dua-dua ni membawa jumlah yang sama tapi unit dia berbeza. Faham tak? Ada yang guna PM3, ada yang guna J, ada yang guna LATM. So nak guna mana satu, tengok apa unit yang diberikan untuk P dengan V. Okay, kalau soalan bagi dah. Atau kalau tak ada, macam contohnya P dibagi dalam unit apa, P boleh bagi dalam unit bar, unit ATM, unit PA. So bergantunglah dia nak bagi apa. Ataupun V2 dia boleh bagi dalam unit M3, ada boleh bagi untuk L, atau DM3. DM3 yang liter sama je maksud dia So tengok mana satu yang dibagi dan korang kena substitutekan dalam, dan korang boleh guna mana satu R yang boleh membatalkan unit dia. So that's why lah dalam korang punya penyelesaian sebab banyak korang tulis unit, supaya korang tengok mana yang boleh cancel, mana yang tak boleh. Okay, kalau boleh cancel maksudnya itu yang boleh gunakan untuk penyelesaian jawapan tersebut. Baik, so dalam kes ni dia ada liter dengan ATM. So penyelesaian kita ialah kita kena gunakan R yang ini. Okay, kalau nak guna ni boleh, tapi korang kena convert P kepada AP kepada Pascal, ATM kepada Pascal, volume liter kepada M3. Penat kan? So better korang guna je lah terus. Kalau main 08206. Ni antara common mistake lah untuk KFT ni, especially menyebabkan gases dan termo. Baik, so T tu kena cari. Baik, so seterusnya untuk T, kita nak cari T macam mana? Okay, macam kita guna algebra biasa. Yang ni kita bawa ke ni semua, kita bawa ke bawah, kita divide kan. Okay, so kita akan dapat 900 ATM 22.44 liter per panjang 1.0 mol 0.08206 liter ATM K91 mol 91. Okay, ni abaikan ni, yang ni just macam nota kaki. Ni goyang. Okay, so untuk nak cari T ni macam mana? Okay, tengok boleh cancel tak? Bila cancel semua dapat tak K? Okay, ATM kita boleh cancel, liter kita boleh cancel, atas bawah. Mol ni mol sendiri satu, boleh cancel juga. So tinggal K saja, K91. Tapi sini nak bawa atas, kita boleh perhatikan 1. Jadi jawapan dia bila kita kan dengan kalkulator, dapatlah jawapan kita, iaitu T sama dengan 273.5 Kelvin. Boleh tak? Faham tak? So inilah cara dia untuk point 1. Dan saya rasa untuk point-point lain pun sama juga. Okay, sebenarnya saya jawapan dia. Dan sekejap, inilah penyelesaian dia. Sebenarnya saya dah buat lama dah, waktu saya first year. Saya ni saya saja rakam balik. So penyelesaian dia macam ni, sama je cara dia macam yang telah diterangkan oleh saya tadi, saya terangkan tadi. Okay, tapi ni secara lagi spesifik. Okay. Okay, jadi kita jawab soalan A. So next kita nak cuba jawab soalan B, iaitu dia suruh kita hitung Q, W, delta U dan delta H untuk setiap langkah.
Baik. So sebenarnya inilah soalan yang tipikal untuk thermodynamic untuk first year KFT 1. Yang mana dia merupakan first law lah. Jadi ini soalan yang lazim. Jadi nak jawab soalan macam ni ada beberapa langkah. First step, kita kena keluarkan semua maklumat yang ada. Itu pentinglah macam yang kita buat tadi. Keluarkan P, V, N dengan CV berapa. So next, kita nak tentukan. Next step ialah kita tentukan apa keadaannya. Faham tak? Okay. Jadi untuk untuk thermodynamic KFT1, kita ada 4 jenis keadaan utama. Yang pertama ialah isobaric. Okay, isobaric ni ialah keadaan yang mana constant pressure. Dia punya tekanannya adalah malar. Yang kedua ialah isochoric. Isochoric ni adalah keadaan yang mana constant volume. Mana isi padu sistem tersebut adalah malar. Sama. Yang ketiga, isothermal. Isothermal ni pula keadaan yang mana constant temperature. Temperature dia pula sama. Okey. Yang keempat ni special sikit lah sebab dia punya rumus pun special. Nanti kalau dah study pasal adiabatik, aku dah bagi tahu pula adiabatik. Nanti untuk adiabatik dia ada rumus yang khas, keadaan yang khas yang mana yang korang boleh tengok sendiri. Okey, adiabatik ni constant heat. Baik. So, macam mana? So, kadang-kadang soalan akan bagi keadaan sama ada isobaric ataupun constant pressure. Kadang dia akan bagi, sebab sistem yang berbeza, dia punya cara jawab pun berbeza juga. Tak mungkin soalan jawab, macam dia punya jawapan pun rumus digunakan akan ada sedikit perbezaan. Contohnya, ada soalan yang aku akan terangkan. Given the system has constant pressure, maknanya korang terus tahu, oh ni isobaric. Given the system is isobaric, oh korang terus tahu yang constantnya pressure dia constant. So dia bergantung pada soalan dia boleh bagi apa. Tapi yang penting kau kena determine lah macam mana. So dia macam soalan ni, ni saya buat asas lah. Yang ni kita kena determine sendiri keadaan untuk setiap langkah. Okay, ada langkah satu, dia kata for each step and overall cycle. Tapi untuk soalan saya kali ni saya nak bagi untuk step dululah. Baik, so step ni kita ada step 1 sampai 2. 1 sampai 2. Kemudian ada step 2 sampai 3. Dan seterusnya kita ada step 3 sampai 1. Kita akan lengkap kan. Okay, so kita tengok sama-sama. Untuk step 1 sampai 2, apa yang sama? Okay, kita tengok nilai pressure dia sama. 1 sampai 2 dia kekal je pressure dia pada 1 atm. So, 1 sampai 2 ni kita anggap sebagai isobaric. Constant pressure. Okay. Next, 2 sampai 3. Kita tengok apa yang sama. Yang sama kita tengok travel dari 2 sampai 3. Oh, temperature je sama. Volume sama, sorry. Dia kekal pada 44.88. So, adalah isochoric. Okay, untuk nombor 3. Dia dah bagi tahu dah. Yang ni ada sebuah isotherm. Isotherm ni maksudnya temperature dia sama. So, anggaplah dia isothermal. Tapi sebenarnya, kalau saya bagi tahu awal-awal kalau untuk 3 sampai 1 dia pergi ikut lengkok ni, kita tak boleh nak anggap sewenang-wenangnya bahawa dia isothermal. Tapi dalam kes ni dah bagi tahu siap-siap dah isothermal. So, dapatlah kita tahu bahawa dia isothermal. Faham tak? Okay. Lagipun kalau kita calculate temperature dari 1 dengan 3 tadi, kita jumpa bahawa temperature kedua-duanya adalah sama. So betul lah kita boleh buat andaian tersebut. Boleh? Faham? Dan sebenarnya, kenapa penting? Sebab inilah dia rumus, jadual rumus yang korang kena tahu. Ini saya buat waktu saya first year dulu. Dan kita kena tahu W, Q, delta U, delta H. Okay, delta S ni korang simpan untuk KFT level 2. So untuk masa ni tak payah tahulah. Ni untuk KFT 2. Baik. So untuk setiap keadaan ni dia ada situasi yang mana W nilai kuantiti dia sama dengan kosong. Contohnya untuk isochoric work dia adalah kosong. Untuk isothermal delta U delta H adalah kosong. Adiabatik Q adalah kosong. So untuk benda ni korang kena tahu, so sebenarnya rumus dia sama je, dia berkaitan, kita gunakan rumus yang sama tapi kita sesuaikan setiap situasi. Contohnya
kan untuk delta U kita tahu delta U sama dengan Q tambah W. Dan kalau isokorik constant volume kita tahu bahawa work adalah kosong. So W kosong, so betul lah delta U sama dengan Q. Faham tak? Kita sesuaikan setiap situasi. Rumusnya adalah sama tapi situasi dia adalah berbeza-beza. Faham tak? Contohnya kat sini delta U Q sama dengan Q bersama dengan delta W sebab delta U kosong. So itulah kita macam tengok, so dia macam berdasarkan sama tapi kita susun balik je. Okay. So first kita nak cari untuk step 1 sampai 2 yang mana keadaan isobaric. So inilah maklumat yang pada soalan tadi yang saya dah salin kat sini balik. Jadi dia minta untuk kita tentukan delta, dia minta tentukan W, Q, delta U, delta H. Baik, ini benda yang kita nak cari So kalau kita tengok untuk isobaric, so isobaric kita tahu bahawa inilah rumus-rumus yang perlu kita gunakan. Semua ni Baik. So kita cuba dengan word dulu. Word Ni saya ke word dulu. So betul. Word ialah W. W ialah negative P external delta V. Okay, sebenarnya untuk rumus ni kita boleh ikut urutan mana-mana, kita assign ke mana dulu. Tapi yang penting kita punya jawapan akan sama pada last. Baik. So P external kita tahu pressure sama 1 atm dan delta V kita boleh cari perbezaan antara V2 dengan V1. So kita masukkan je dalam kita punya rumus. Okay. So ratio ialah 1.0 atm dan delta V ialah V2 atau V1. So 424.88 tolak 22.44 liter. So bila kita masukkan semua balik, dapatlah negatif 22.44 liter atm. Tapi kita sebab banyak kita tukarkan pada joule. Jadi kita kena masukkan kita punya conversion unit, iaitu 1 liter atm sama dengan 101.325 joule sama dengan 1 liter darab atm. So bila kita calculate, kita kira balik 22.44 darab dengan 1.351. So dapatlah negatif 2.273 kilojoule. 274 kot. 274 better kot. Saya rasa 2.274. Okay. So inilah jawapan untuk W. Gunakan aja apa yang ada. So next dah cari W, kita cuba nak cari untuk Q pula. Okay. Tapi kat sini kata Q adalah sama dengan delta H. So untuk cari Q, kita kena cari delta H dulu. Sebab dia saling berkait dan sama antara kedua-duanya. Boleh? Alright. So next kita cari untuk delta H. Dia sebenarnya boleh ikut je apa-apa urutan nak cari mana dulu. Yang penting dapat kesemuanya. Sebab urutannya bergantung juga pada keadaan. Ada kes ni dia kena cari delta H dulu. Ada kes ni boleh cari Q dulu. Ni kena cari delta H lah. So delta H sama dengan NCP delta T. Okay. So kita tahu CP, kita tahu berkaitan penting. Boleh baikkan CP dengan CV. Sini soalan dia bagi apa? Soalan bagi CV. Soalan bagi CV sama dengan 3/2R. So untuk mencari CP, tahu bahawa CP tolak CV adalah sama dengan R. Ini berkaitan penting melibatkan CV. So since CV kita tahu bahawa sama dengan 3/2R, kita masukkan saja dua-duanya. So CP sama dengan 3/2R tambah R. So CP sama dengan 5/2R. R adalah gas constant kita. Faham tak? Okay. So kita masukkan terus nilai CP dalam ini. So kita tahu adalah sama dengan N. N berapa? 1.0 mol. CP pula berapa? CP adalah 5/2 darab R. R adalah kita punya gas constant, iaitu 8.314 J K yang satu, mol yang satu. Ada yang katanya kenapa guna J, kenapa guna 8.314 bukannya 0.0820 6 yang tadi tu. Sebab
kita nak jawapan kita dalam Joule. Bermakna Joule lah. Sementara kalau 0.08206, kalau kita cancelkan unit, kita akan dapat liter ATM. Yang mana preferably kita guna Joule lah. So that's why kita guna yang ni. Okay. So next kita tentukan delta T. Delta T pula ialah beza antara T2 dengan T1. So di T2 kita jumpa 5.46.9. Ni T1. So kita tolakkan je kedua-duanya. Boleh ya? So bila kita cancel semua ini, kita sepanjang akan dapat J lah. Baik. So kita masukkan je dalam kita punya calculator. Kita dapat jawapan dia 5682.62. So saya nak buat kilojoule pun boleh juga. Iaitu 5.683 kilojoule. Boleh tak? Kilojoule sama dengan 10 kuasa 3 lah. Faham tak? Okay. Dan since kita tahu tadi bahawa dalam melalui perkaitan ini, Q adalah sama dengan delta H untuk isobaric. So automatically kita jumpa bahawa Q adalah sama dengan nilai sama. Since Q sama dengan delta H. Boleh ya? Okay. So next ialah nak cari delta U pula. Kita tahu bahawa delta U sama dengan Q tambah W. So oleh sebab kita jumpa bahawa W sama dengan negatif 2.274 kJ. Kemudian Q adalah sama dengan 5.683 kJ. So boleh tak kita tolakkan dua-duanya? Jawapannya boleh saja, tak ada masalah. So Q berapa? U pula berapa? 2.774. Tambahkan kedua-duanya kilojoule. So dapatlah bahawa delta U adalah sama dengan, okey, tolakkan je. Dapatlah bahawa sama dengan 3.409 kilojoule. So inilah jawapan kita untuk yang tadi. So jelas tak? Ada yang tanya, sebenarnya untuk delta U ada lagi satu rumus yang korang boleh guna, iaitu delta U sama dengan NCV darab delta T. Boleh tak guna? Jawapannya boleh sahaja. Sebenarnya kita boleh selesaikan guna mana-mana unit yang cara atau formula bersesuaian. Yang penting kalau dia isobaric atau case yang sama, dia akan dapat nilai yang sama. Kau nak cari ni asing, kau nak ni cari Q tambah W dulu, boleh saja, tak ada masalah. Ataupun kau nak cari delta U dulu, delta H dulu, lepas tu tolakkan baru dapat W, tak ada masalah. Yang penting kau sepatutnya akan dapat jawapan yang sama selagi dia betul. Terus ni phone jatuh. Okay, seterusnya kita cari pula untuk step 2 semester 3, iaitu isokorik. Isokorik pula, bila kita pun isokorik, bahawa dia punya volume adalah constant, malar. Jadi kita tengok pada kita punya jadual tadi, apa yang penting untuk isokorik punya condition. Okay, kita tahu W sama kosong, Q sama delta U. So kita tengoklah apa yang boleh tentukan. So since isokorik, automatically nak cari W senang je. Sebab kita tak cari pun W. Since isokorik, W sama kosong, settle, tak masalah. Settle, tak payah nak cari lagi, tak payah nak guna apa-apa. W kosong, senang. Okay, so next kita tengok pula. Okay, kita tahu bahawa Q sama delta U. Okay, untuk cari Q, kita kena cari delta U punya nilai, iaitu delta U sama dengan NCV delta T. So kita cari delta U dulu untuk cari Q. So nak cari U, kita gunakan je lah apa rumus yang kita ada. Okay, so delta U adalah sama dengan N 1.0. Macam saya terang tadi, untuk CV 3.3/2 darab gas constant kita, tapi saya terang tadi lah, dengan delta T. Delta T pun adalah beza antara T3 dengan T2. Sebab kita pergi 2 ke 3, so mestilah final tolak awal. Okay, Kelvin. So bila kita masukkan nilai semua, kita masukkan kalkulator kita dan dapat jawapan negatif 3409.6. Jadi kita nak buat dalam bentuk Kelvin lah senang, iaitu
negatif 3.41 lah, negatif 3.41 kilojoule. Okay, so we know that, so sebenarnya untuk first law delta U sama dengan K tambah W, tapi since kita tahu W kosong, so delta U sama Q since W kosong. So ini rasanya perkaitan yang dibawakan oleh isokorik punya keadaan, yang mana ini dia delta U sama dengan Q. Right, so masukkan je balik nilai yang sama, iaitu U delta U sama dengan negatif 3.41 kilojoule. Faham tak? Baik, seterusnya kita akan cari pula untuk delta H. So delta H ni sama dengan NCP delta T. So cara jawab sama je macam yang untuk delta U, tapi semua CP dia adalah sama dengan 5/2R, macam yang kita dah tentukan tadi. Ni mana? Sama dengan 5/2R. Dah tentukan dah tadi. So kita masukkan nilai yang sama, tak ada masalah sangat. Wajib macam biasa. Dan kalau kita nak kira-kira, jawapan yang kita dapat negatif 5.683. Faham tak? Inilah dia sebenarnya jawapan untuk soalan kita, iaitu sebenarnya kita label lah. W dapat, W dapat, oh ni sebenarnya Q bukan delta U. Q dapat, sebab dah delta U atas, Q nak cari pula. Lepas tu delta H. So inilah jawapan kita. Terusnya, ini pula untuk isothermal. So inilah semua maklumat yang telah saya salin dari tadi. Jadi untuk isothermal, kita tengok jadual kita. Delta U sama dengan 0, delta H sama dengan 0. Masya Allah, senang kerja kita. So since isothermal, CV pula, delta U sama dengan 0J, delta H sama dengan 0J. So kedua-dua nilai itu adalah sama, tak ada beza pun. Okay, so yang kita akan cari ialah, okay, W dah bagi rumus dah. Q pula sebenarnya komplasan Q mana ada rumus? Q tak ada rumus, tapi Q tak ambil nilai macam isokorik, dia cari delta U punya rumus. So aku pun dah cari delta U dulu. Isobaric dia ambil delta H punya rumus, punya nilai. So kena cari delta H dulu. Isothermal dia kena cari W dulu. So delta W kita tahu ini dah rumus dia. Saya balik lah. Ln V2 over V1. Jadi kita gunalah apa rumus dia bagi. Masukkan saja semua nilai yang ada. Temperature sama, so guna je yang sama. V2, V1. V2 tu final, V1 tu initial. Final kita dalam kes ni ialah 2.2 ialah V1. Sementara yang initial ialah V3. So inilah dia. Kalau kita masukkan kalkulator, inilah jawapan kita. 1.576 kilojoule. Faham tak? Inilah jawapan kita. Jadi delta U sama dengan Q tambah W. Ini sebenarnya adalah berkaitan asas untuk first law lah. Tapi kita tahu delta U kosong, so Q tambah W. Dan Q sama dengan negatif W. So inilah sebenarnya, kalau kita pindah sana lah. Dan inilah sebenarnya apa yang dibawakan oleh yang ini, Q sama dengan W pun dalam jadual ni. Okay, so dalam kes ni Q adalah sama dengan negatif 1.576 kilojoule. So delta U dah jumpa, delta H dah jumpa, W jumpa, Q pun dah jumpa. Faham tak? Dan inilah sebenarnya jawapan untuk soalan kita. Dah cari Q, W, delta U, delta H untuk semuanya. Baik, tapi kita lagi satu soalan kat sini. Ini satu soalannya ialah
Mana saya punya PowerPoint tadi? Kita kena cari untuk overall cycle. Kena cari tu ni lah, ya Allah. Overall cycle. So, nak cari overall cycle, kita kena tambahkan semua nilai Q, W, data U, data H untuk semuanya. Okay, tadi kita cuba buat dah. So, for overall cycle, Q sama dengan Q untuk 1 sampai 2 tambah Q 2 sampai 3 tambah Q untuk 3 sampai 1. Atau baik kita labelkan lah. Ini sebagai A. Ni baik label dari awal, saya malas tadi. Ni sebab ni step A. Ini sebab ni step B. Ini pula step C. Baik kita label dari awal. So, nak cerita Q sama dengan QA tambah QB tambah QC. Tengok nilai apa kita dapat tadi. QA sama dengan 5.683. Kalau QB pula sama dengan tolak 3.41. Sementara ini pula sama dengan tambah 1.576. Okay, jadi daripada itu kita akan dapat berapa? Okay, kita kena hitung semuanya. Tekan kalkulator kita, dimasukkan semua nilai yang kita dapat tadi. Kita dapat nilai Q. Ni Q saja, Q 0.679 kilojoule. So ada nilai overall heat. Okay, untuk apa? W sama juga, WA campur WB campur WC. Okay, so kita campurkan semua. Okay, sebenarnya jawapan dah ada kat sini. Saya malas nak buat semua. Okay, kita jumpa bahawa Q sama dengan negatif. Dia mungkin lain sikit banyak saya kira, tapi hampir sama dah. Q sama dengan negatif W. So, sama dengan 0.70 dan 10 3. So, ini adalah jawapan dia. W nanti musuhkan W akan dapat negatif nilai ni lah. Okay, sementara itu data U, data H dua-dua akan dapat kosong. Sebab apa? Sebab yang data U, data H adalah state function. Kalau state function, kalau dia membentuk satu kitaran, ni kitaran kita, ni kitaran dia, bila kembali kepada nilai asal, dia akan dapat nilai kosong. Faham tak? Secara kalau yang bukan state function macam Q dengan W, dia akan ada nilai juga walaupun dia kembali kepada asal. Okay, so sekian slide. So itu adalah penerangan sikit berkaitan cara nak jawab PV diagram near thermodynamic question. Tapi korang boleh guna juga untuk yang tak berkaitan. Contoh ni bukan tak berkaitan, macam yang ada bagi soalan ayat, lepas tu korang kena keluarkan maklumat sendiri. Dia punya konsep sama sahaja. Okay, so itu sahaja dari saya. Assalamualaikum.